Negara. Kita tahu kebetulan Yang Berhormat Larut bekas Menteri KDN, soalan saya ni sesuai. Kita tahu dalam rangka mempertingkatkan kualiti pendidikan di sekolah-sekolah, di sana berlaku perkara-perkara yang tidak sepatutnya berlaku di sekolah. Saya bersetuju pandangan Yang Berhormat Menteri Wanita semalam. Sekolah sepatutnya menjadi tempat yang paling selamat untuk kanak-kanak. Tetapi tiba-tiba sekolah sudah tidak menjadi tempat yang selamat untuk kanak-kanak. Dan ini pula jaminan yang diberikan Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail yang memberitahu sekolah di seluruh negara masih dalam keadaan selamat untuk anak-anak. Beliau berkata demikian susulan kebimbangan orang ramai berhubung laporan kes buli serta keganasan fizikal dan seksual yang berlaku di sekolah-sekolah. Alhamdulillah masih selamat. Kalau kita lihat daripada segi jumlah sekolah itu sendiri, lebih daripada 10,000. Student pun saya percaya beratus ribu. Dan kita ada guru-guru lebih daripada 400,000. Jadi polis sentiasa bekerjasama dengan pihak sekolah bagi memastikan keselamatan. Jadi pendedahan-pendedahan yang berlaku di media sosial dan sebagainya mungkin mempengaruhi tindakan-tindakan individu atau murid-murid yang berkaitan. Sebab itu saya sentiasa menasihati pihak sekolah dan juga ibu bapa supaya mengawal tentang kegiatan anak-anak ataupun apa juga aktiviti-aktiviti anak-anak sama ada di sekolah atau di luar sekolah, dan juga di peringkat supaya benda-benda yang berkaitan dengan teknologi ini dapat kita kawal dengan baiklah bagi memastikan mereka tidak terpengaruh dengan apa yang berlaku di luar sana.